Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita kembali bersama saya, Nurul Arisha binti Zana Rashid dalam Morak Channel. Hari ini merupakan hari kedua kami di SMK Kadok untuk membuat liputan sepanjang program National Robotics Competition NRC peringkat negeri Kelantan. Jom kita saksikan klip-klip menarik sepanjang hari ini. Pada hari ini, acara yang dipertandingkan ialah kategori Robo Mission and Rocky bagi sekolah menengah rendah, acara Mars Exploration, manakala menengah atas pula acara Rocket Assembly. Bagi kategori Future Innovators, The Future of Robots, acara ini dikhaskan untuk sekolah menengah rendah dan sekolah menengah atas. Robot Sports Double Tennis juga turut dipertandingkan pada hari ini. Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Cause to the one that keep the passion. Bersama saya sekarang ialah Encik Mahyudin bin Mamat, penolong pengarah unit pembangunan bakat murid JPN Kelantan. Bagaimana pertandingan ini menyokong pembangunan STEM dalam kalangan pelajar? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada wartawan cilik adik Syafinas kita. Baik, untuk makluman para penonton, sebenarnya untuk NRC, penyertaan NRC untuk peringkat negeri dan juga kebangsaan, kita agak di kebelakanglah berbanding dengan negeri lain. Okey, dari segi pencapaian dan juga pelibatan. Jadi ini adalah inisiatif daripada Jabatan Pendidikan sendiri untuk memastikan program ini menjadi satu titik tolak ataupun permulaan untuk program-program pembangunan STEM. Jadi kita nampak kebanyakan murid-murid yang hadir pada hari ini kebanyakan minat kepada robotik. Jadi kita ambil STEM itu, Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics, dan kita ambil sebagai robotik ini sebagai benda yang kata killer untuk program-program STEM. Jadi diharap dengan adanya program robotik sebegini, ia mampu menarik minat kepada program-program yang berkaitan dengan STEM. Adakah terdapat peningkatan dari segi penyertaan? Okey, untuk makluman semua, untuk pada tahun 2025, penyertaannya meningkat berbanding tahun 2024. Okey, kalau 2024 kita ada lebih kurang dalam 200 penyertaan, pada tahun 2025 kita ada lebih kurang dalam 300 penyertaan, melibatkan lebih daripada 98 pasukan daripada 21 sekolah rendah dan juga 24 sekolah menengah. Jadi kita nampaklah trend peningkatannya daripada 2024 sampai 2025, dan kita harap pada tahun 2026 kita lebih lagi meningkat. Dan saya rasa sokongan daripada semua, terutamanya daripada Sasbadi, dari jabatan, daripada PBD sendiri, sekolah sendiri, saya rasa kita mampu menjadi satu kuasa besar untuk penyertaan dan pelibatan dan pencapaian STEM di peringkat nasional juga antarabangsa. Terima kasih kerana sudah bersama dengan Morak Channel. Sama-sama. Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Cause to the one that keep the passion. Respect. Pertandingan yang sedang berlangsung sekarang ialah acara Robot Sport Double Tennis. Peserta-peserta kelihatan sedang menguji hasil masing-masing. Jom kita saksikan. Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Cause to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Sekian sahaja paparan Morak Channel untuk kali ini. Morak Channel terus meneroka menyalurkan informasi, mantapkan artikulasi, tingkatkan informasi. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.